يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل
الكافرين
Tes. Hello. No. Hello. Assalamualaikum. Okay. Sorry. Assalamualaikum. Minta maaf batuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ada delay sikit. Mic ni tiba-tiba je salah tekan ke macam mana, tiba-tiba tak bunyi. Okay. So rasanya semua dah dengar kan sekarang kan. Alright. So hari ni kita nak belajar mengenai bootstrap. Okay. Sekali ni lah, selamat berpuasa lah kan. Nak tak buat lah apa nama ni, live first kali agaknya biarlah kita bila bulan puasa ni kita banyakkan mengaji apa semua. Okay, dan banyak beramal lah. Okay, jadi nak buat live untuk macam biasa untuk kita berkongsi ilmu sikit. Okay, first kali kalau siapa yang depan komputer boleh type dekat web browser ni bootstrap lah kan. Dia tak ada lah, dia kata Mak Alin tak ada slide ke? Tak ada, ni tak ada slide, kita tengok sini je. Okay, bootstrap ni apa dia? Kalau kita tengok kat sini, dia bagi tahu apa benda di sini ni. Bootstrap is a free and open source CSS framework directed at responsive mobile first front end web development. Dah apa tu? Okay, bootstrap ni basically kalau tanya anak, kita dah tahu kan CSS, kita dah tahu JavaScript belum kot. Kita dah tahu HTML. Okay, basically dua benda dah kita dah tahu, HTML dan juga CSS. Okay, kan ingat tak kalau kita tengok setiap kali payang lama-lama yang kita buat sorry batuk. Maknanya kita setiap kali CSS styling tu semua kita akan buat line by line, color per color apa semua. Okay, so kita akan tengok macam mana bootstrap ni. Okay, cara nak buka bootstrap, pergi kat getbootstrap.com. Bukan bootstrap.com bootstrap.com tak ada, getbootstrap.com. Kena pergi kat sini. Okay, pergi kat getbootstrap.com and then pergi dekat get started dah. Pergi download pandai dah. Kan biasa orang tak malas get started yang baru-baru, yang dah lama biasa dia akan download je. Okay, bootstrap ni benda apa? Okay, basically apa, kita tengok apa contoh barang dia. Okay, pergi kat documentation, kena buka new tab lah, malah nak buka habis. Pergi kat new tab, pergi pada contohnya komponen. Okay, kita ambil contoh ni lah. Pergi pada alerts kalau siapa tak tekan alert sini, get bootstrap 4.4 components alert. Okay, dia ada biru, dia ada kelabu ni, hijau, merah, kuning. Benda apa ni, biru muda ke dia tak nampak warna ni, tak terbeza lah. Okay, so basically kalau ikutkan kita perlu define kan setiap satu property kan. Maknanya kalau kita nak color biru, kena define color biru. Kita type macam ni, div class, nama kelas apa, and then dalam CSS kita bagi tahu dot warna, contohnya color blue, contoh warna ni kan. Okay. Kalau dalam bootstrap dia tak payah, by default dia tak payah untuk menghasilkan satu styling. Okay, cuba komen sikit siapa yang ada, nak tengok. Okay, so kita tengoklah ada kat sini styling dia sangat sikit je. Div class alert primary role alert bahasa Inggeris ni salah. Okay, so kita tengok, kita zoom sikit lah, kata tak nampak lah Mak Alin, macam zoom sikit. Okay, div class alert primary. Kenapa dia buat dua? Okay, alert ni macam general form dia lah. Maknanya kalau tengok semua kat sini kan, kau tengok
persamaan ni semua ada perkataan alert ni maknanya dia macam semua style ni dia berkongsi file yang sama, warna yang sama. So kalau kita tengok apa nama ni, kita tengok kita tengok warna ni kan, kita inspect element F12 lah, tak tunjuk dah, itu dah tunjuk kan. Jika F12 pergi dekat ni select element ni, kalau pakai Chrome lah, kalau pakai Firefox lebih kurang je. Pergi kat sini tekan yang ni, kita tengok pergi kat alert dark, nampak dia dah bawah ni, alert dark, nampak ada warna dia dah. Kalau kita buang tick ni, dia akan jadi warna apa, tengok buang ni jadi pucat, putih je. So next, ada Ikhwan, nice. Siapa lagi tu, ada Wan Amin tak? So alert primary, so kat sini dia bagi tahu ni ada alert primary, alert secondary, alert success, danger, warning, info, light, dark. So basically ni biasa biru dia primary lah, ni kena hafal sikit lah, kalau tak nak hafal pun tak apa, sebab kalau lupa refer balik documentation dia, bukannya buat exam pun apa. Ni adalah bawah ni alert primary, alert secondary, alert success dia warna hijau biasa, danger warna merah, macam lampu syarat lah. Success macam hijau boleh jalan, danger merah tak boleh jalan, gitu lah. Warning lampu kuning, lampu orange tu lah lebih kurang warna dia. Info ni biru juga, light ni buat baru ni, jenis ni lah, pucat kan. Lepas tu satu lagi tu je lah. Ni untuk introduction lah, maknanya apa Bootstrap ni dia tolong kita kat mana. So tu je lah cerita dia. Yang lain tak, alert dark, alert light, sama je. So basically kita tak ada goal pun hari ni. Maksudnya goal tu kita tak akan menghasilkan sesuatu yang macam tutorial yang lepas-lepas dah kita buat. Maknanya kita tak akan menghasilkan apa nama ni, macam form, macam design hari tu lah, macam buat portfolio itu, tak buat macam tu hari tu lah. So basically kenapa nak pakai Bootstrap? Satu hal, dia boleh ni, kita reusable kan, benda ni dah ada. Kat mana benda ni dia define, kita tak payah buat, sebab dia dah tolong buat. Sebab nanti bila tekan get started ni, dia akan suruh ni bagi nampak CSS. Yang ni yang panggil CDN. Dah sebut tadi kan, CDN, Content Delivery Network. Yang penting ni tak perlu hafal pun, just tahu copy paste je kan. Cakap banyak copy paste di sini. Link, style sheet, rel ni dia punya ni, dia punya CSS dia. Kalau tengok CSS ni itu sudah tunjuk dah. Tapi jangan overwhelm sangat dah, jangan rasa macam wow beratnya macam ni, memang mampu nak belajar. Tak. Dia yang penting tahu baca, tahu cara nak guna je. Kita tengok apa benda dalam ni. Yang ni dah nampak Bootstrap. Kita tengok perkataan ni, dia tulis bootstrap.min.css. Kita tengok sebenarnya file ni dia macam mana rupa. Min ni maknanya minified kan, kita buat line by line kan, line 1, line 2. Mana kalau kita buka, tak buka sini. Mana kalau kita buka VS Code tu, line 1 apa, line 2 apa, line 3 apa, dia macam berpuluh-puluh line. So sebenarnya kalau ikut dari segi loading page tu memang berat lah kan. Kita tak nak lah buat benda tu. So cara dia, kita apa nama ni, kita tengok dulu apa benda dalam ni, tapi jangan terkejut lah. Copy kat new tab ni, paste je macam ni kan, tekan enter. Dia tak ada apa-apa, dia cuma teks yang sangat panjang. Dia kata Mu'alim nak suruh belajar ke benda ni. Tak perlu belajar pun, benda ni cuma digunakan oleh sistem, kita tak pakai pun. So sebenarnya macam ni susah kita nak tengok kan. Yang ni ok lah, 1, 2, 3 line ni. Kita tengok macam mana kita nak kita nak unminify kan dia. Minify ni lah rupa minify. Minify ni maknanya semua ni bayangkan satu line saja. Kalau kita zoom out pun dia tak boleh nak pergi satu line. Tengok beribu-ribu line. So kita tengok unminify. Kita cuma nak tengok je ni, unminify files. So saya tengok dulu. So sini
Okay, dia suruh copy. Dia kata sini paste your code here. So kita copy je lah. Ni select all, Ctrl A, Ctrl C. Kat sini dalam ni Ctrl V je. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 line je. Seberibu tau. Scroll ni, tengok macam ni sekali. 3 sini dia kata 7 line je. Kata kau kemah betul. So sebenarnya minta maaf batuk. Okay, batuk ni masih batuk ni lama dah start PKP lagi ni. Doa sikit saya kanan ni. Nak buat live kan batuk pula, kata Mak Ling buat apa lah, Mak Ling ni batuk, bukan nak dengar batuk Mak Ling, kita mari nak belajar ni. Ya. Kita tengok apa benda cerita ni. Kita pun unminify, dia tolong unminify. Sebenarnya sama je. Nampak? Kalau kita zoom sikit, kita tengok lebih kurang je. Root ni anda tak cover itu, dia basically untuk apa ni? Macam bayangkan kan, kita dah ada website yang dah siap complicated, page 1, page 2, page 3 kan. Tiba-tiba bos kata saya tak nak warna ni, saya nak tukar warna pink contohnya. Dah takkan nak kena pergi setiap CSS file, pening. Dia tukar satu, dia terus tukar semua. Senang kan? Handy sikit kalau buat cara macam tu. Tengok, ni sama je. HTML setting macam mana kan. Lepas tu article, aside, page caption, figure ni kita tak cover HTML itu, lebih kurang je. Artikel semua ni boleh tengok sendirilah cara nak guna tu. Dia ada section lah. Benda ni sama je, lebih kurang di set margins, dia reset balik semua. Ni di set balik. So kita takkan go line by line kita cuma nak go gitu-gitu je. Sebab kita tak pakai pun benda ni sangat. Kita akan banyak pakai dekat dalam ni. Okay. So nak pakai VS Code pun boleh, nak pakai online pun boleh. So mungkin anda nak pakai yang jenis online dah. Kita pakai apa nama tu, tak ingat pula. Online paste, lupa nama tu, paste HTML apa benda lah nama, tak ingat ya. HTML CodePen, tak ingat. Tak nak pakai CodePen lah, JS Feeder lah, kemas sikit. Okay, JS Feeder ni berapa pula lah Mak Ling, ni banyak sangat ni, tak ada benda pun, dia sama je macam VS Code. Cuma kita nak macam malas lah nak tunjuk maknanya tak ditutup ke ni, apa ni malah nak tunjuk page 1 macam mana, page 2 macam mana kan. Malah nak minify pula, mana nak minimize dengan maximize balik kan. So nak pakai ni je lah. Basically kita akan type balik dalam ni kotak HTML, ni kotak CSS, ni JavaScript lah kalau ada. Dan ni dia punya output dia lah, window dia kan. So kita tengok macam mana nak get start. Okay, kita tengok yang penting nak belajar framework, kita tengok dia punya dia punya apa nama, documentation. Okay, so cara nak cakap boleh copy paste. Copy ni CSS ni, buka yang get started tu, pergi kat CSS ni, copy, pergi kat sini, type lah HTML. Zoom sikit lah, kata tak nampak pula. Kena pakai VS Code. Okay, ni je lah tak, HTML, kena dot type and then HTML. Nampak Zolong buat dah sikit. And then apa lagi, tengok sekejap mana tu, tak ingat. HTML5. Alright,
HTML, lepas tu kita ada head. Alright, head, and then kita ada kita ada head. Lepas tu kita nak ambil apa, kita pergi dekat bawah ni. Ni dah ada dah bawah ni. Kita try copy dulu, senang. Tak ingat ada bawah ni. Nak marah jangan marah, nak marah ikhwan paste, kita tengok. Copy, highlight semua kat situ padam semua dulu yang tadi. Kalau siapa yang tu jangan paste saja, kena override balik. Paste balik kat sini. Semua sekali, Ctrl A, Ctrl V. Vent itu macam mana tak ada result pun. Okey, tekan run tengok. Tu ada ni. Ni hello world. So basically coding dia ni je. Kita ada apa nama ni? Not.type HTML bla bla bla. Dia tolong dia set dia punya karakter. Ni kena ada macam itu cakap, nak set nak suruh dia responsive. Ni kalau buka telefon okey. And then kita kena includekan Bootstrap CSS. Yang tadilah, yang ni, yang bawah, yang ni CSS ni. Alright, links. Okey, lepas tu title je lah. Title macam title atas ni je. Title untuk tag. Lepas tu hello world ni lah. Lepas tu jangan lupa kalau Nana tak buat lah ni script sebelum tutup body tag. Kalau Nana akan buat body tag, tutup dulu kat sini, sebab kita senang nak differentiate, senang sikit nak beza. Apa dia duduk situ? Lebih kurang dah. Okay, so bawah ni kita dah ada script. Ni kita pakai jQuery. jQuery ni berapa pula? Tadi kata tak ada benda baru sangat. Tak ada benda sangat pun. Dia tak akan masuk JavaScript sangat pun kali ni. Kalau masuk memang kita fokus banyak dah. Kita nak suruh Bootstrap ni function, memang dia perlukan jQuery. jQuery ni framework untuk JavaScript. Antara JavaScript, banyak lah. Maknanya kita ada Vue, kita ada Angular, kita ada React tu nama-nama ni lah. Nama framework JavaScript. Apa maksud framework? Kalau nak ingat balik yang nak sebut Bootstrap. Bootstrap ni CSS framework. Kita tengok website, asal dia sebut tak? Kita tengok dia Okey, dia kat sini dia tak apa nak sebut. Sekejap Okey, cerita dia Bootstrap ni dia ada CSS framework lah. CSS framework maknanya dia menggunakan balik CSS yang kita dah belajar dulu kan. Dia cuma tolong percepatkan kerja kita. Maknanya kalau anak kata siap dalam esok boleh siap tak? Mampu lah kata. Banyak ni nak type maklum. Kata pening kepala ni. Kata dah nak buat macam mana ni? So inilah cara dia. Kita gunakan Bootstrap, dan juga website sekolah pun kita pakai Bootstrap. Cuma dia bukan pakai yang 4.4, dia pakai yang 3.37. Yang anda tengok, anda perasan dia tak mention kat sini, tapi pada anda dia ada bugs lah. Maknanya dia ada masalah. Mana kalau kita pakai tu, kenapa tak jadi ni? Sepatutnya dia bukan tak nampak ke? Banyak cakap sangat ni, setengah jam dah tak masuk lagi. So yang lain tu paste je. Ni jQuery, ni Popper.js pun antara dia buat dengan JavaScript. Dia buat daripada JavaScript.
dan bootstrap JS sendiri. Maknanya ni jQuery yang asal. Maknanya kalau kita nak pakai jQuery saja pun boleh. Yang ni dia mesti pakai dengan bootstrap. Sebab tulis dah bootstrap punya ni, bootstrap min.js belakang, nampak kan? Bootstrap min.js. Okay, so next get started. Ni dah. Okay, kita tengok download dah, content dah, tengok. Ni tadi dah cerita dah, lebih kurang je. Okay, kalau kita nak pakai bootstrap ni, biasanya kita kena assume lah komputer pula dah, kita punya viewer atau client kita pakai browser yang latest lah. Jangan pakai yang tahun bila tu, tahun 1999. Memang tak boleh lah. Ada yang setengah boleh, ada yang setengah tak boleh. Sebab bila ada yang setengah tak boleh, dia ada pakai teknologi baru. Dia akan ada pakai kod yang jenis baru, yang mana yang browser lama tak boleh pakai. Okay, so ni abort je, tak payah pun. Dekat JavaScript ada tak? Ni pakai jQuery lah. Biar dulu, tak pakai lagi yang tu, biar dulu. Okay, skip. Tu tak pakai sangat pun. Okay, okay, ni yang boleh kata penting jugalah. Okay, kita ada container. Nak zoom sikit lah, yang kata nak suruh nampak sikit. Container SM dia small. Dia tak ada cakap, tapi memang dia nak bagi tahu small lah. Sebab kalau tengok sini SM small, logik lah sikit. Ini MD, tu ada sana medium, LG, bukan LG jenama LG tak, LG ni large. SL ni nama lagi lah, macam seluar burger lah. SL, extra large. Ni fluid. So apa benda beza semua ni? Okay, kita tengok. Kalau macam ni macam tak apa nak faham kan. Okay, kita tengok container fluid dulu. Kita copy bawah ni, copy je sini, kita paste. Okay, yang hello world ni padam lah kan. Ni yang tak suka padam kan, malah layan. Okay, bawah ni paste. Hello world ni Ctrl X, Ctrl V. Okay, Ana tak ulang dah shortcut tu Ana assume semua dah pandai. Okay, kita run, kita tengok. Kata maklim dah, buat apa macam sama je. 2 kali hello world. Kita tengok mana pula hello world kali kedua ni. Hello world. Itu kedok tu eja ni. Mana title? Okay, ada salah copy sikit ni, sorry. Sebab tu tadi macam dia berulang kan. Okay, sorry, saya tengok balik. Ada lagi, tak buang. Okay, kita copy ni je lah. Okay, ambil atas, paste, dan jangan lupa tutup dia. Nampak? Kalau tak, dia akan buat merah. Di setengah orang dia, itu mana pernah tunjuk kat siapa kata, kat Ikhwan rasa kata pakai apa ni, JS Feeder. Ada macam-macam jenis lagi yang ada code pen, tapi anda suka pakai tak kisah apa mana-mana, JS Feeder boleh, code pen. Okay, so salah, ada lagi tak buang. Mana ni tak buang? Bertindih-tindih sekali. Mampus. Okay, jumpa dah. Kita ingat kau copy tu saja. Punya copy ni sekali dengan HTML tu memang ceng pada. Tak jumpa jawapan. Apa gitu. Okay, ini rasa betul dah ni. Alright, sorry demo crash, salah copy tadi. Okay, nampak.
Macam Maklim tak ada beza, cuma dia gerak tengah sikit je. Okay, nak suruh nampak kita buat inline style lah, senang kita nak tunjuk. Kita buat background ground dash color, kita buat warna apa, green lah kot, tengok green. Okay, kalau tengok ini paparan kecil, boleh assume lah ni macam paparan telefon. Tarik lama makan Maklim tak gerak-gerak pun. Ya, memang tu kerja dia. Sebab fluid ni maksudnya dia akan memenuhi ruang. Nampak dia kata use container fluid for a full width container. Width kan, width betul tak saja sebut. Betul lah. Okay, so kalau kata kita tengok website sekolah kan, Irsyad Kuantan. Okay, yang ni kita boleh assume lah, mungkin dia pakai container fluid juga kan. So sebab apa dia penuh, nampak tak, mana ada gap tepi ni, dia bukan macam kat bawah ni. Nampak bawahnya dia ada gap sikit. Kita tengok, kita correct dia punya coding dia kan. Image dia tak pakai nampak container saja. Kalau kita tukar container kat sini kan, tak nampak kan. Tengok dia pakai container saja. Tengok kiri kanan ada space kan, ada container. Tapi kalau kita tambah container fluid, nampak pecah gambar je kan. Ini kalau nak kacau coding orang lah kan. Tapi tak ada pun, kita tukar kat sini, kita refresh balik, tak ada pun, dia akan balik asal sebab dia loading pada server. Kat sini cuma testing tempat macam mainan je, nampak. Dia tak padam ni, dia lah kan. Okay, so kita tengok balik yang macam website sekolah, dia pakai ni je, container je. Sebab kalau pakai container extra small, bila extra small dia akan display 100%, maknanya kiri ke kanan ni, ke kiri ke kanan. Bukan lagu tu dia 100% lah penuh kiri kanan. Tapi kalau dia lebih besar sikit, 576 ke atas, dia akan ada discount sikit, maknanya dia akan display maksimum masa, maknanya display dia akan display yang tetap lah 540 pixel. Dan bila makin besar 720 ni. Kalau kita letak LG ni lah cara dia. Maknanya kalau LG ni selagi mana 76 katalah dia ambil container LG sampai 991 dia bawah medium lagi. Kalau 992 nampak dia ada buat lebih besar atau sama dengan 992, dia kat situ lah. Kalau kata 991 dia kategori bawah medium. Kalau dia buat anak panah macam ni, 576 ni dia tak termasuk dia 575, maknanya kosong sehingga 575. Yang small 576 sehingga 767 kan. Itu anak-anak ada tunjuk kan cara pakai kat sini. Okay, and then ini baru cerita pasal apa nama ni, layout. Keyword content dah habis. Okay, ni reboot ni tak pakai sangat pun. Ada dah pakai tapi biarlah, rasa untuk awal-awal ni start pakai lagi. Sebab bila dia tengok documentation ni, dia assume kita ni orang yang dah 10 tahun coding. Dia tengok ini je. So maknanya kalau kita ni yang baru-baru kenal coding, ni ke codingnya. Dia kadang perlukan apa yang perlu untuk hasilkan goal dulu, barulah kita go through yang lebih susah ataupun yang macam tak biasa dengar, macam reboot. Kenapa reboot? Anak pun tak pernah tengok lagi reboot tu. Dia yang jenis modern, yang jenis latest version 4.4. Yang latest anda pakai Bootstrap sebelum ni 3.37 lah. Anda dia buat dekat website UPM itu. Website anda punya FYP lah, Final Year Project. H1, H2, H3. Ini dah tolong customize dah kan. Kalau tengok H1 yang kita buat biasa tak dapat kita punya typeface macam ni, font dia macam ni kan. Ni boleh copy paste je lah kalau nak buat.
Kita akan masuk situ kalau ni je lah, kalau perlu je lah kita akan buat demo dekat JS Fiddle ni kalau perlu, kalau nak faham. Okay, kalau ada soalan tanya je. Okay, next ada apa lagi? Okay, display heading ni dia suka pakai, nampak. Kalau nak suka dapat styling biasa, kita tengok ketika copy ni saja kan. Nak tengok contoh. Nampak yang ni lain sikit, tulisan yang ni nampak, heading ni macam jenis tebal sikit tulisan dia, B ni macam B tebal. Kita tengok sini display, D dia D kecil, display 1. Kalau kata dah kita nak pakai styling tu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Hello world kan, kita paste je kat bawah ni. Kita tengok dulu apa jadi. Kita run H1, nampak tebal tulisan dia. Kita kata tak nak, kita nak tulisan tu jenis lidi, display 1, run, nampak halus. Kita bawa, kita start lawa sikit, kita tak besar sangat dah. Tukarlah display 5. Apa-apa pun macam mana pun tak tahu, hari ni baru kenal ni. Baru tahu ada ke benda ni. So bendanya copy je bawah ni, tak ada apa pun. Display 1 ni sebenarnya kalau kita tengok yang nak tunjuk yang panjang berjela tadi tu, yang boleh scroll hitam putih tu, dalam tu dah ada define dah macam mana styling untuk display 1, macam mana dia ambil font yang macam mana. Okay, ni dah saya tak ni sangat pun. Dia ni HTML je ni, nak strike ke apa ada ni, boleh tengok sendirilah. Responsive, mungkin tak masuk ke ini boleh test sendirilah, rasa tak susah pun. Dia main float, CSS float ni terapung, betul lah. Float ni terapung. Kalau anda punya cara nak faham lah, anda buat formula sendirilah. Float dia float left kan. Kalau tengok CSS kat sini pun dia akan buat float left kan. Right click kat sini, tarik kat sini, kita tengok apa dia punya CSS. Mana ada tak? Dah banyak nak cari kan. Kat sini boleh search kan. Kalau macam tak ada pula sini. Ni ada sini. Duduk atas sikit, adalah SVG ni, SVG float left. Nampak? Float left. Not important ni, walaupun left ni asal ada simbol ni. Ni maksudnya dia bukan not important. Dia important, tapi dalam maksudnya kalau dalam CSS tu dia override balik lah. Dia akan tindih balik. Bahasa override ni bahasa mudah, dia tindih lah. Tindang balik. Macam kita basuh pinggan, 1 pinggan, 2 pinggan, dah penuh dah. Dia nak basuh periuk pula, tindang lah periuk tu atas pinggan. So float ni tak jadi pula. Okay, dia ada setting lain lah tu, nak tengok lah kan. Mungkin kalau nak tukar yang belah sini, nampak by default dia akan float belah kiri lah kan. Tapi bila kita tahu float belah kanan, maksudnya kalau sebut terapung atas air permukaan dia macam ni, menegak ke melintang? Menegak ke melintang? Cuba jawab seorang. Ikhwan, try sikit Ikhwan. Ikhwan ada online tak tu? Air, kalau dah di terapung, dia kalau tengok air lah, ada ke air terapung tu ke kiri kanan di terapung, mana ada? Tak? Dia terapung secara atas apa ni, melintang lah, maknanya kiri ke kanan lah, maknanya macam ni kan. Tapi untuk kes ni float right, katakanlah ni dah permukaan air tu, dia terapung ke sini, maknanya kalau kita float ke kanan, ni dah permukaan air, maknanya dari sini dia akan terapung kat sini. Lepas tu kalau ada lagi float right, dia akan ke atas. Kenapa pula menegak? Mana ada air menegak dia punya permukaan. Ini cerita permukaan air. Permukaan air mana ada menegak. Rasa tak pernah jumpa lagi seumur hidup. Okay, tak apa lah. Korang penat puasa kot. Tak? Okay.
Lepas itu kita tak sentuh table kan, HTML. Tapi ni je lah, kalau tengok di table gini je. Kalau guna Bootstrap ni, dia ada table, dia ada th, tr, th. Yang essential sangat lah, ni je lah, tr dengan th. Kalau malas sangat nak buat, tr, th, td. Di sini bawa pakai td. tr ni maknanya table row, th ni macam table head, kepala dia kan. Kita tengok scope call ni column lah, dia bahasa Bootstrap dia tanya buat apa pula kan. Kita tengok apa ni, apa lagi ni, ok, tr, td. D ni nak kata benda apa lah, row. D ni row versus column. Patutnya column pasal tulis D lah. Pasti lah kan, tak kisahlah, yang penting tahu pakai je kan. Row yang macam ni yang kita tukar pula kan. Tengok dia tambah kelas je, kelas table, th, nama kolom. Lepas tu tambah scope. Kalau tak ada ni, tak jadilah kita punya coding. Kita tengok nak tunjuk demo, maknanya yang ni kita tindih dah. Mana pula, ok, kita run. Nampak jadi je, kita copy code kan. Tiba-tiba kita copy kan, kita tak copy paste, kita tak satu-satu, salah je table. Macam dia ni kolkolah pula, kolkolah ada ke kolkolah ulang, tahu lah ada ke tak ingat, ada ke tak kena check balik kan. Tak jadi selalu dah, nampak kata mana mak dia tak ada ni, tengok salah je. Bila salah je, dia tak jumpa reference mana CSS untuk table, tak ada kan. Bila ada tu baru ada balik. Sama lah kalau ni kita tambah rows, tak jadi lah. Ni jadi pula, dia ada benda lah. Ni bukan style, ni scope row, maknanya dia ada pakai untuk HTML attribute. Kalau anda tak pakai pun scope ni, basically memang dia nak pakai table sahaja. Yang lain tu Bootstrap dia dah pandai dah, dia dah buat. Maknanya dia target kalau jumpa kelas table, dalam ni styling dia macam ni. Dia kata Mu'alim, Ana tak nak ni macam hitam putih je, macam tak nampak table pun kan. Kata nak warna-warni sikit boleh. Bawah ni ada hitam kan. Table tambah sikit, table dark kan. Macam sekarang ni orang suka apa, dark mode. Boleh tak nak dark mode? WhatsApp pun nak dark mode apa semua kan. Boleh dark mode. Kita buat toggle switch kan, tambah je sini. Maknanya macam pakai jQuery, kat sini mungkin kita nak pakai jQuery. Maknanya bila tekan button ni, dia akan jadi table dark. Kita tekan lagi satu button ni, dia akan buang balik. Maknanya dia akan jadi putih balik. Tu cerita jQuery lah, tu cerita JavaScript kan. Ini kalau ni boleh tengok sendirilah. Nak warna ni, kod bawah ni copy paste je, tukar nama kelas je Scope ni kalau anak-anak tak pakai sangat pun tak pasti apa function dia. Rasa tak function sangat pun. Sebab anak sepanjang nak pakai programming, jalan je semua, tak pernah sangkut apa-apa pun. Dia tak membantu sangat. Rasanya kalau padam ni jadi warna, jadi macam ni kita tengok. Tak ada beza pun. Kod rasa dia apa ni, tebal ke dia tak tebal, tak sama je. Mungkin yang ni tekan-tekan pun tak ada apa juga. Tak ada apa lah, tak tahu, tak pasti apa function dia. Ok, abaikan, pergi kat figures. Figures ni macam gambar lah. Dia yang ni Bootstrap jenis baru, dia ada benda ni lah kan. Figure ni gambar. Ini HTML yang asal Figure ni ada dalam HTML. Kelas figure ni tak ada Kelas figure, kelas apa-apa nama pun semua tak ada. Kita yang buat sendiri. Figure ni adalah dia punya styling dia kan. tak tunjuk lah macam mana coding dia. Kalau nak boleh cari lah kan. Guna inspect element tu, dia akan tunjuk kat mana, macam mana styling dia. Dan setengahnya Ana beritahu, kadang Ana ni suka tiru coding. Tiru coding maknanya ambil daripada website ni sikit, daripada website tu sikit, itu jadilah macam hak sendiri. Macam pandai lah. Banyak talk pun Alright, components.
Ni tak ada dah. Kita dah ada, copy je ni, tukar nama kelas, and then kat sini lah tukar perkataan kat sini je. Dah buat benda pakai benda-benda ni. Contohnya kalau kita user kita lepas save, dia kata kita save, tukar nama kan, tukar nama kelas ke apa, tukar maknanya dia update, kita buat sistem bank, contohnya dia buat transfer duit, takkan tak ada mesej sukses, kata ni sukses ke tak sukses ni, bank ni transfer ni, tak tahu, tapi duit kurang, tak tahu buat apa kan, macam pelik, macam tak berapa user friendly, macam tak cukup meyakinkan user, kita punya pelanggan kita kan, macam betul ke, okey ke tak okey ni, macam tak tahu, senyap je kan, macam ni lah. Tak telefon mak ayah siapa yang duduk asrama tu kan, dia kata buat apa ni, sihat ke masalah apa kat sekolah ni, senyap je duduk asrama ni kan, awak siapa kata ajin telefon tu lah kan. Tak kata siapa-siapa yang umur macam ni ok, tengok pada bash, nampak dia tolong buat untuk kita belaka dah, kita tahu nak pakai je, kata lawarnya ni, kita nak pakai ni lah, boleh. Ok, tapi cerita dia kalau kita pakai yang plain HTML, maksud plain HTML yang kita buat sebelum ni lah, maknanya kita tak pakai apa-apa framework, kita pakai sendiri je kan, tiba-tiba kita nak pakai dua, campur tu campur ni, memang kita akan ada masalah, memang CSS kita akan lari. Terutama sekali bila kita copy bootstrap CSS ni, sebab bootstrap warna payah sangat ni. Terutama sekali bila kita copy bootstrap ni, pelik lah JS Reader kan. Bila kita copy tu, kita akan menyebabkan sedikit override pada yang kita punya yang asal dah kan. Ni sama je lah kan, lebih kurang je. Nak pakai ni macam ni, pakai span, cara sebut tu span, and span class, bash secondary. Kita tak nak warna ni, nak warna lain boleh. Kalau kata kita nak warna sendiri kan, ni untuk contoh nanti buat dalam dalam coding sendiri lah. Pergi kat sini, kita tukar je, pergi kat element style ni, yang ni dah bawah dia dah, kita nak buat warna lain, nampak kan, kita copy je coding ni, background color ni, malah typing tau, kita type je, paste, kita nak tukar warna pink, nampak, jadi dah pink, lawa sikit kadang kata nak pink lah, sebab pun warna pink sama mak Lin dah saja, tak tahu warna tu sama rasa dia melintas sama warna tu, tak ada warna black macam dah selalu sangat dah, kelabu pun macam dah selalu sangat, warna apa lagi, green ke red macam nak marah pula kan, warna pink lah kan, biru sama dah rasa pink je jarang sikit kan. Ok, next kita tengok pada breadcrumb. Bread ni bukan bread roti ni lah rupa roti, biasa tengok kan, kadang kita pergi website tu rupa dia macam ni. So ni lah cara dia buat. So macam mana nak menghasilkan ni lah coding dia, copy seluruh coding ni, tukar je title, home library, home data. Ni bukan kesemua kalau nak yang bawah sekali ni, bawah ni saja. Lepas tu padam lah kan. OL ni ordered list yang teratur, dan LI ni list lah. Dia ada UL unordered list, maknanya susunan yang tak teratur kan. Ada beza sikit lah, dia akan tolong kita buat numbering lah kan. Macam kita nak buat 1, 2, 3 malah nak buat counting pakai JavaScript, kita nak buat pakai tu je. Ok, pergi kat buttons. Ok, ni button lah kan, kita klik button, sebelum ni cerita dah klik button, klik ni lah, copy paste je, ni je benda dia. Button primary, secondary gitu je lah, dan itu je lah. Ni kalau styling lagi nak macam ni kan, highlight, lawa nak macam ni lah, boleh, pandai lah. Nanti nak besar gedabak bawah ni ada cerita, scroll je lah, tengok sini documentation, sebab tuan kata refer documentation, ni lah, sebab benda dah ada depan mata, tinggal kita nak copy paste je. Pergi kat button group, ni tambah 10 minit tadi buat pasal ngaji kan, tak cakap, asyik kau tengok sini 57 minit,
Tapi rasa tak sampai sejam lagi ni. Dan dia berhenti dekat kompat lah. Kalau kompat dah berhenti. Button group. Ni kalau nak rapat-rapat gini. Button group tolong rapatkan. Role group. Ni tak wajib pun ada. Rasanya lah. Test balik. Tapi basically ni lah kena adanya. Ni button toolbar kalau nak buat. Biasa ni kalau macam kita nak buat pagination. Page 1, page 2 kan. Kita ada 10,000 data. Takkanlah kita nak query 10,000 data. Kita nak panggil 10 data je lah per row kan. User tu. Lain-lain kita boleh tekan page 2, page 3, page 4. Tu dia lah kan. Lepas tu card. Bukan dalam teruk ni. Ni card macam ni. Dia panggil card. Ni gambar card title. Ini macam yang Ana buat lah. bits.upm.edu.my. Ni projek Ana dulu. Autocode dah. Oh tak ada dah website yang Ana punya tu tak boleh nak run sini. Kalau nak run kena set up environment tu, dia tak boleh nak jalan. Alright. So basically dia rupa dia macam ni je. Dia lecturer Ana punya server, dia dah take over dah kan. Ok, lain tu boleh copy paste je lah, tukar title apa benda semua kan. Nak warna lain ke, nak warna besar ke apa. Tiba-tiba kata saya tak nak ni, tak nak H5 ni, nak P ikut bandar dah, boleh belaka. Body apa ni, carousel. Carousel ni macam kat website sekolah kan. Dia boleh scroll kiri kanan, first slide, second slide. Kata dah dia pakai bootstrap je kan. First slide. Kita ni je, ambil ni je. Indicator. Ni awak suka main ni. Awak suka main bar-bar bawah kan. Itulah. With caption. Ni suka main caption. Ni lah caption. Dia auto gerak kan. Crossfade. Crossfade tu lah, crossfade. Collapse. Berapa collapse ni akan jatuh ke insan ni. Ni collapse. Dia jenis gini. Dia jenis tekan tu dia keluar bawah ni. Dia gitu je dah. Kalau rasa nak pakai ni boleh. Tapi anak jangan pakai macam tak function sangat pun. Dia drop down. Copy paste benda ni. Tapi macam tak lawa pun. Macam besar sangat. Macam tak proper sangat dah. Ana rasa dah mungkin Ana tak jumpa lagi use case dekat mana. Okay. Kat forms. Okay, form ni yang kita nak tunjuk itu. Ni lah form kan. Kat form kena pakai ni form group. Form group ni satu group. Ni password ni dengan kotak ni satu group. Tengok tu, dia tulis ni email address. Dia ada input type email. Input type email ni lah jenis email. Kalau kita tulis selain pada email, dia akan marah. Tak boleh. Please include and apa ni, and email dengan simbol @ tu lah. Dia ada validation sikit situ. Lepas tu bawah ni, we will never show. Ni kena copy lah bawah ni, small email help. Ni copy paste je lah. Macam login orang pakai benda ni lah kan. Banyak copy paste lah. And then form, submit button mesti dalam form. Tak kisah duduk atas sekali ke bawah sekali ke, mesti ada. Pada form ni kita akan proses bawa ke database. Dari situ lah kita akan check, dia ni tak masuk ni, dia ni tak masuk ni kan. Kita akan buat ni lah, ni multi select. Benda coding semua bawah ni lah kan. Input group. Sejam dah. Right. Ni boleh tengok lah, test sendiri nak besar mana kan. Pagination this pun lagi lah. Boleh test sendiri lah Utilities. Apa lagi? Tak ada sini. Extend. Extend.
Extend apa? Layout kot. Dia tak ada tulis. Utilities. Alright, dia sepatutnya ni tak jumpa ni. Sepatutnya dia akan ada lah column mana ya? Call LG. Mana tak jumpa ni? Ni jenis baru Tapi benda apa yang nak tunjuk tu rupa dia something like lagi ke 3.37 lah, dah tak ingat kat mana tak. Right, so layout ke lah, typography, form, mana layout? Tak ada layout. Components banyak sangat ni. Ok, dia tak ada kat sini. Mana boleh tak ada ni? Tweak ke? Cari ni tadi. Ok, sebenarnya kita nak positioning yang paling penting kan. Ni call MD1. Dia bila bootstrap ni yang agak penting lah. Call yang setakat yang nak jumpa setakat ni lah, kebanyakannya semua define satu row tu, satu display yang penuh ni maksimum dia boleh bahagi dengan 12 ruang yang sama panjang automatic kan. Satu nak buat 84 CP3 kan, bagi 3 nak ni besar sikit ni sikit, ni boleh lah sizing sikit fluid. Ni yang itu kan. Kalau kita nak gabung, kita pakai ni call extra small ni pada on 12, call MD8 ni bila on size device yang lebih kecil lah kan. Tak ada dalam bootstrap yang baru. Kenapa tak ada? Pelik kita tak jumpa jari. Ok, so far rasanya tu sajalah kot. Dan kalau rasa macam kita buat bootstrap ni, bootstrap bukanlah solution kepada segala-galanya lah, sebab kita kadang kita nak banyak customization. So itulah sebab tu kita kena override setting. Macam ni rapat sangat ke, kita nak luahkan sikit ke kan. So kita kena tahulah macam mana nak buat. So ada soalan tak? Ok, tak ada. Siapa yang on sekarang ni? Concurrent users, tengok ada 2 orang Tak ada Ok, kalau tak ada, nak rasa sampai kat sini saja kot. Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.